Assalamualaikum, selamat malam, salam maghrib. Tadi hari ini kita akan continue dengan admat saya. Setengah jam bersama Cikgu Ravin, lebih kurang lah. Kalau tak sampai setengah jam saya sudah off. Because student saya sampai, saya kena start kelas. Kena take 5, lepas tu saya take 5, saya akan start kelas. Hari ini saya akan buat kelas offline saya matematik. Okay. Admat tingkatan 4 log. Okay. Logaritma. Okay. So logaritma ni ada beberapa law yang kamu kena tahu. Nanti kita akan go on, kita akan bagi tahulah apa law-law yang ada. Okay, pertama sekali kamu kena tahu bentuk log dengan bentuk indeks. Let's say macam nak tukar 4 kuasa X sama dengan 256. So apa saya akan buat? Saya akan ambil log. Saya tulis log dulu. 4 kuasa X sama dengan, okay, saya akan tulis X ni 256. Saya akan buat counterclockwise punya method. 4 power X equal to 256. Log boleh guna untuk macam-macam. Kalau kamu belajar nanti akan lebih tinggi, kamu guna dalam pelbagai ilmu engineering maths dan sebagainya. Okay? Macam-macam ada. Okay? So nanti kalau kamu sampai ke peringkat lebih tinggi, kamu akan gunakan benda. So belajar aje. Nanti akan ada manfaatnya. Okay? Kalau kamu rasa susah, then nak buat macam mana kan? It is what to do. Kefahaman kita macam tu. So either you cari way how to make your log better, or your performance better, ataupun you just leave it like that. Okay? Choices is yours. Okay? Choices is yours. Nobody can say nothing. Nobody can say anything to you lah. Awak punya choice. Nak belajar, belajarlah. Kamu tak nak belajar, is your choice. Tak ada orang akan beritahu apa-apa. Tapi nanti dah besar nanti, it's also your choice. Saya tak boleh cakap. You punya nasib macam mana, I tak tahu. So 20 power of 2. 400. Anti-clockwise. Tu cara kita tukarkan bentuk indeks kepada bentuk log. Isomat. Iso apa? Isomat form 2. Okay, hari ni admats. Okay. Hari ni admat isomat form 2. Ni cara macam mana kamu kena tukar bentuk indeks kepada bentuk log. Okay. Saya tak ajar Maths Form 3 hari ni, sorry. Okay, kalau kamu nak belajar Form 3 Maths, kamu masuk hari Selasa. Saya ada jadual kelas sendiri. So, saya takkan rojak ajar Admaths dah lepas, banyak lagi masa akan datang. Baru periksa tengah tahun kan. SPM belum lagi. Admaths ni kamu guna kat mana-mana je. Banyak tempat kamu pakai. Okay. In fact, kalau kamu form 5 ni student, kamu dah belajar solution triangle. Bila kamu masuk engineering, mechanical, semua jenis mechanical engineering akan belajar static. Static is a must. Okay. Awak ambil mechatronic ke, awak ambil chemical ke, static is a must. First topic aja, vector. In physics, you kena gunakan you punya solution triangle. Log ada kat sana juga. Okay. Saya bukan cikgu. Saya adalah ex-engineer. Saya belajar mechanical engineering pure. Saya belajar sampai IC engine. Saya belajar sampai gas propulsion. Saya belajar tentang heat transfer. Saya belajar infinite element method. Macam-macam saya belajar. Itu saya punya final year paper. So
macam-macam akan keluar lah. Semua kena belajar. So you punya perfahaman yang ku belajar sekarang ni guna kat sana. Thermodynamics, yes. Fluid mechanics, yes. Fluid, we have also what you call that, banyak lagi lah. Solid mechanics, strength of material. Saya buat kelas tuition bukan online, saya buat offline. Dah tak menang tangan lah saya dah buat offline. Saya kena buat offline pukul berapa? Takkan saya dah buat online pukul 11 malam. Okay. Statistik. Statistik very good. Statistik mekanik. Statistik lah, bukan statistik. Statistik, maths ada lagi satu. Statistik. Itu pun pening kepala juga. Kalau siapa yang tahu tentang statistik, bukan statistik form 4, form 5 kacang je. You masuk form 6, you tahu macam mana. You masuk daripada peringkat universiti, you tengok statistik, pecah kepala. Okay. Okay. Cari nilai. Let's say saya bagi log. Tadi saya dah ajar kan. So nak cari nilai X. Berapakah X? So 2 kuasa X sama dengan 64. Anti-clockwise method. 64 ni adalah 2 kuasa 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 power of 6. So akan dapat X equals to 6. Ini adalah basic. How to, macam mana you nak selesaikan. Itu kalau X kat sana lah. Nak cari nilai X. Okay. Ataupun satu lagi contoh saya boleh bagi. Log 5S kat sini pula sama dengan 5. So 5 kuasa 5 sama dengan X. So X saya adalah 5 kuasa 5, iaitu 3,125. 3,125. Basic log. Lepas tu kamu kena belajar macam mana. Saya rasa kalau kamu calculator tu pandai lah. Yang itu saya tak nak. Kamu boleh buat. Cari nilai-nilai log. So nanti kita boleh belajar. Macam mana kita nak permudahkan tanpa gunakan calculator. Tapi kena guna calculator jugalah. Contoh saya bagi yang sangat simple. Log 4, 64. Tadi punya knowledge kita belajar tadi. Letak kat sini. Log 4, 16. Apa nilai untuk ni? 4 kuasa berapa dapat 64? Tengok kat saya punya profil. Bab 3 bab apa? Saya dah buat dah. Tapi kalau kamu nak video yang saya simpan, saya ada simpan lah. Awak boleh pergi cari kat saya punya profil saya ada kat sana. So saya tak boleh cakap nama dia lah. Kat sana awak boleh pergi. Lepas tu you boleh nampak. Adalah. Dekat sana saya simpan semua. Dekat yang TikTok ni video semua pendek-pendek. Video semua pendek-pendek. Dekat yang saya bagi tahu tu video panjang-panjang. So awak pergi check. Pergi explore. 4 kuasa 3. So sini dapat 3. 4 kuasa berapa dapat 16? Okay. 4 kuasa berapa dapat 16? 4 kuasa 2. So 3 tambah 2, 5. Simple je. Tak susah. Boleh buat macam tu. Ataupun you boleh buat macam ni juga. Apa you buat? You tukar. Yang ni susah sikit lah. Yang tadi tu macam congak kepala. Yang ini you buat macam ni. Log 4. Ini tukar 4 kuasa 3. Saya nak ajar hukum log. So satu saya buat macam ni sekarang. Hukum log ni penting. 4 kuasa 2. Dia ada satu hukum log. Dia kata log A, B, power of C. C mesti duduk dekat depan. It become C log. Macam ni. So apa saya buat? Saya nak pergi depan. So saya akan ambil yang 2 kuasa ni. Pergi depan. So dapat 3 log 4. Yang ni pula adalah 2 log 4. So ada satu lagi law awak belajar. Log A. Benda yang sama mesti 1. Equals to 1. So what you do here is you substitute this one 1. 4 mesti 1. So 3 darab 1. 2 darab 1. Dapat jawapan 5.
This is your standard method. Tadi saya ajar cara cepat. Untuk exam, buat macam ni. You kena gunakan you punya index punya knowledge and then combine dengan log punya information. Dapat jawapan. Settle. Okay? Tak ada susah punya lah. Ataupun saya bagi satu lagi. Macam mana kita nak buat ni? 18 is interesting. Tak faham lagi lon dengan E tu. Nanti. Cikgu, kalau lon sama hukum dengan log ke? Lon tu apa? Apa tu lon sebenarnya? Kenapa kamu takut sangat dengan lon? Log letak E, itu lon lah. Sama je lah. Apa beza dia? What is... Okay, maaf tadi belakang orang kacau. Bukan takut cikgu, cuma kurang faham. Oh, tak apa. Nanti saya akan datang tempat tu, tengok. Tapi saya tak pastilah bila hari ni ke besok. Saya tak pasti bila. Nanti saya akan ajar, jangan takut. So, kamu follow saya je lah. Nanti saya akan ajar awak, jangan takut. Contoh, satu lagi perkataan ni. 2 tambah log. Okay, yang ini kalau kita tengok dekat sini dia kita tak boleh nak ada yang macam indeks tadi, tak ada kan? So apa kita buat? Saya gabungkan dia. Okay? Tapi kalau saya nak gabungkan dia sama-sama. Ini dua ni adalah log 6 2. Nampak? Tambah dengan log 6 18. Tolak dengan log 6 3. Log ni kalau tambah kita boleh combinekan dengan cikgu saya dapat C+. Kira okey lah kan SPM. Alhamdulillah lah kan. Anak murid saya dapat C+ dah pergi jauh dah. Dia dah masuk 2023 punya batch. Saya rasa sekarang tengah buat degree dah. Hari tu dia masuk dekat mana dekat Melaka. Dia ambil electrical engineering. Buat asasi kalau tak salah saya, sambung degree kalau tak salah saya. STPM. Suka hati awak lah. Kamu nak belajar apa? Yes, UTM. Betul. Adra. UTM. Dia masuk sana UTM. Dia dapat electrical engineering kalau tak salah saya. Satu lagi pelajar saya, dia dapat admits tak ada kredit. Tapi dapat masuk UITM dekat Seri Alam. Buat diploma in civil engineering. Okay apa? Nanti kat universiti kamu belajar lagi lah. So, kadang-kadang kat sekolah ni lain sikit. Kalau kat universiti ni kamu kan dah lebih disiplin. Belajarlah balik. Buka balik. Korek balik. Belajar balik. Should be okay. Okay? So, yang ni kita akan tukar ni log 6 36 tambah log 6 18 tolak log 6 3. Darab akan tambah akan jadi darab. So 36 darab 18 tolak jadi bagi 3. Tutup. So akan dapat 12 darab 18 berapa? 12 darab 18 berapa? Kalkulator dalam poket. Kejap. Kalkulator dalam poket. Standby. 12 darab 18 144 sampai 72. 216 betul.
Yes, correct. Saya pakai otak je. Kadang-kadang otak saya boleh salah juga. So, jangan percaya kat saya juga. Log 6, 216. 216 adalah 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. 3 pergi depan. 3 pergi depan. 3 log 6 asas 6. So, kita dapat yang ni sama. Maka jawapannya 3. Bukan senang lah. You kena practice. Kenapa saya punya internet ada masalah ke? Macam ada masalah je. Slow-slow je. Kejap, saya tengok. Sir, ada buat video untuk log tak? Yang ini nanti saya buat. Nanti saya buat. Nanti saya akan gunakan video ni untuk buat. Kalau tahun lepas mungkin ada buat kot. Saya dah buat lama lah. Saya rasa video saya dekat berapa ratus dah. Awak pergi check lah. Mikael. Oh, Mikael. Internet okey? Internet okey tak? Sekarang dah okey belum? Baru masuk kot. Siapa tu? Mama is back. Okay, tak faham. Aku kena faham satu benda. Log bila tambah, darat. Bila tolak, bagi. Lepas tu, you buat benda yang sama. 216 ni 6 kuasa 3. 3 pergi depan. Pasal kita ada satu log lagi. Kalau dia log ni A, B, C, C boleh pergi depan. Lepas tu log, benda yang sama, asal sama, mesti 1. Tak ada susah punya lah. Mana ada susah. Tunggu awak masuk universiti lagi susah. Tak ada susah punya. Mindset kena buang. Benda ni susah, saya kena belajar. Benda ni susah, saya kena kuasai. Kalau mindset cakap, susah. Tak payah buat lah. Kau duduk lah. Tu je masalahnya. Benda yang susah, kamu kena ada semangat untuk kejar. Bukannya benda yang susah kamu ni. Betul tak? Kalau kamu give up, then kamu baru umur 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun, kamu give up. Hidup awak ada lama lagi nak pergi. Macam-macam benda kamu akan lalui. Just because of this logaritma, you say susah, you think hidup awak macam mana? How? You kena kejar. Kejar dia. Susah macam mana pun you kena kejar. Macam nak buat macam mana. That means you kena cari orang yang betul-betul ajar awak. Nanti kalau kamu masuk dunia pekerjaan baru kamu tahu. Sampai saya dulu, saya kena tenyek kepala pun ada. Dengan manager. Stupid engineer you. Dia cakap dengan saya tau. You're a stupid engineer. Depan semua supervisor saya tau. Malu muka saya. Because ada satu kesilapan yang saya overlook. Abang Loga bagus. Nanti tak apa. Suruh Abang Loga ajar kau log. Siapa tahu? Dia kan ada Loga. So suruh dia ajar awak lah. Okay. Satu lagi saya belanja sikit. Untuk awak faham. 2 tambah log 5. Okay. 625. 625 ni 5 kuasa 2, 3, 25. 5 kuasa 4. 5 kuasa 4. Okay. Lepas tu kita ada tolak log 5. 125. 125 ni 5 kuasa 3. You as a advanced student kan. Kalau you 625 you tak boleh tengok dia 5 kuasa 4 kan. You tak payah ambil advanced lah. You buang je. Sakit tak saya cakap macam tu? Come on lah advanced student. Kalau you tak tahu buat 125 ni 5 kuasa 3. You tak payah ambil advanced lah. Okay. Dia lah satu ilmu cabang logaritma ni. Ada kaitan dengan indeks.
Kau kena kena mental kuat. Memang dengan saya kena belajar memang macam tu. Saya tak ada orang kata macam cikgu lain, kena buat macam ni, kena buat macam tu, kena buat macam ni. You cari cikgu macam saya. Saya dah umur 46 tahun. Takkanlah saya nak ajar macam tu. Oh, pergi tanya cikgu-cikgu baru lah. Dia ajar kau lemah lembut. Okay, dua ni. Saya apa tu kita panggil pelajar dan datang belajar dengan saya kutuk. Good morning. Memang saya ada kutuk lah. Pasal saya kutuk pun saya tak kutuk cara macam tu. Saya kutuk secara sinis je. Hidup ni keras, yes, betul. So ini yang boleh tukar. 625, 5 kuasa 4. Okay. Yang ni 5 kuasa 3. So 3 boleh pergi depan, 4 pergi depan. So kita dapat 2 tambah 4 log 5, 5. Tolak 3 log 5, 5. Okay. So ini senang sikit. Okay. Itulah macam boleh jadi kuasa. Kau pergi tekan dalam kalkulator. 5 darab 5 darab 5 darab 5. Pasal kenapa saya buat tu? Asasnya 5. Bila asasnya 5, you kena buat macam tu. You have to do it like that. You tak boleh buat 6 kuasa 3 lah. Mesti sini nak 5. Because tujuan kita nak hapuskan yang log kat sini ni. Nak jadikan dia sampai satu nombor tunggal. Nak selesaikan masalah. So jangan pergi tambah masalah. That's why I say, this is 625. Kita belajar kat form 1 weh. 5 kuasa 4. 625 ni kita belajar kat form 3 weh. Kalau you form 5 at maths tak tahu, that means you punya maths memang teruk lah. Tak boleh pakai punya maths. Betul. Memang banyak orang sentak malam ni kena nak buat macam mana kan. It is what to do. It is what it is. So you have to find solution to change mentality. Lagi 3 bulan percubaan weh. Sekarang bulan berapa? Bulan 5, 6, 7, 8. Percubaan akhir bulan 8. Start. You nak tak nak, you kena buat. Masa tetap berjalan. C minus. Okay lah. C minus mana ada? Ada C minus ke SPM? Alah, C minus SPM ke percubaan? Unknown. C minus apa? SPM ke percubaan? SPM tak payah cerita lah. Ni percubaan 90. Try. Break my record. Boleh? Kita bukan nak mendabik dada lah. Tapi saya bagi challenge. Okay? So sini 4. Sini 3. So dapat 6 tu lah 3. Okay, tak apalah. Saya habiskan. Okay, tak apa. Tak apalah. Saya bagi challenge je. Saya tak ada riak apa-apa saya punya je. Riak tu berkaitan dengan agama. Hello. Riak tu berkaitan dengan agama. Bukan kelulusan. Kena faham tu riak tu apa. Jangan main cakap je. Betul tak? Riak tu bila kita buat suruhan agama. Itu riak nama dia. Okay, saya nak buat satu lagi. Tukar ni kepada log tunggal. Tadi kita selesaikan. Oh, kamu nak ni Tak apa, faham. Nanti saya kamu nak yang rakaman. Okay? Kamu nak rakaman. Kamu pergi kat saya punya profile. Bila saya akan upload dekat tempat lain. Faham? Okay? Saya akan upload kat tempat lain. Saya upload kat tempat lain. Pergi tengok lah. Jangan takut. Saya ada upload. Kamu pergi kat tempat saya. Tapi saya tak boleh cakap mulut kat sini. Ada orang tahulah. Dia start ber-Y. Okay? Okay, next. Ungkapkan setiap berikut sebagai satu logaritma tunggal.
one single log. So macam nak buat 3 log A. Yang ni tak ada kita nak jadikan sebagai satu log tunggal. Ini pun penting lah. Kita belajar basic-basic dulu. 3 ni orang pergi atas. Dia akan jadi log A 2 kuasa 3 tambah dengan log A 8. So 2 kuasa 3 ni 8. Maka kita dapat log A 8 tambah log A 8. Tambah jadi apa? Jadi dah darab. So kita dapat 8 darab 8. So kita dapat sini log A 64. Nampak? Kita reduce a term. Okay? Kita reduce a term. Ya. Okay, kita reduce a term. Satu lagi saya bagi. Sebelum saya bagi lagi. Supaya saya boleh pergi lebih jauh. Contoh saya bagi satu lagi. Setengah log 3. Kalau kamu nak rekod kat skrin awak, kamu rekod pun boleh. Saya tak kisah. Ini ilmu free je. Kita nak buat satu log tunggal. Okey? Setengah pergi atas. Log 3 25 kuasa setengah. Itu punca lah kan? Tambah log 3 4. So 25 kuasa setengah adalah 5. So kita dapat log 3 5 tambah log 3 4. So ni tambah kita jadi dah darab. So darab kita jadi log 5 darab 4 kurungan. Dapat log 20. The reason kamu kena belajar yang ni kerana apa? Bila kita nak selesaikan, kita kena kembangkan dan sebagainya, kita kena permudahkan, kita kena belajar yang ini. Terima kasih. Amin. Okey? Kenapa jadi 5? Pasal apa? 25 kuasa setengah, kamu kena tahu 25 kuasa setengah ni adalah sama dengan 25 punca kuasa 2. 5. Okey? Okey? Okey. Nak screenshot cepat-cepat, saya nak padam. Because nanti saya nak masuk satu lagi di mana kita nak gunakan nilai-nilai log yang diberi, kita selesaikan jawapan. Kita selesaikan. Log ni banyak. Log ni banyak. Dia bukan sikit. Let's say saya bagi yang satu lagi style. Log A3 diberi sebagai 1.585. Saya bagi basic dulu. Nanti kita buat yang susah sikit. Log A5, tak tahu bila nanti itulah. Saya pun sebenarnya nak kena buat kelas ni. Student saya tengah nak sampai. Tak apa, saya buat je. Saya nak cari log A 0.12. Soalan macam ni selalu famous keluar kat kertas 1. Okay? Saya nak bagi paling susah sikit. Because saya tahu pelajar kat sini ada yang tak boleh nak buat. So kamu kena tunggu. Nanti saya akan buat yang susahnya pada masa yang akan datang. Okay? Saya ada je kat sini. Di panjang umur saya akan muncul lagi pada next week untuk AdMaths. Besok kita buat form 2. So 0.2 ni apa? 0.12 ni adalah kalau saya ambil 3 bagi dengan 5, saya dapat 0.6. Betul? Maka 0.12 ni lah 3 bahagi 25. Betul tak? Awak ambil 3 bagi 25 dapat 0.12. 30 0.1 yes, 0.12. Okay? So, apa saya buat? Saya tahu yang ni ialah bahagi. Maka yang saya akan pecahkan jadi tolak. Saya log A3 tolak log A25. 25 ni adalah 5 kuasa 2. Terima kasih dan follow. Okay? So, yang ni saya boleh ganti ni. Yang ini saya kena buat sesuatu.
5 kuasa 2. Yes, you have to do your log again, foundation. Very good. 5 kuasa 2. 2 akan pergi depan. Okay, macam mana dapat? Kita kena gunakan ni. Awak buat 3 bahagi 25 mesti 3 kalau saya bagi 6 atau 3 kalau saya bagi 5 adalah 0.6. Maka saya nak lagi pecah lagi, bagi lagi 5. 0.12. Ya, anda boleh subscribe kat sana, YT tu. Okay, pasal kat sana saya akan upload apa yang saya live kat sini. So kamu boleh tengok benda tu ulang lagi sekali. Tak ada masalah. Okay, itu ilmu free untuk awak. So yang ni saya akan tulis balik. Lepas tu saya akan kira. Alamak, saya sudah over the shoot. Dah pukul 8. Tak apa. Yang ini saya ganti 1.585. Yang ini saya ganti dengan 2.322. That means kamu kena gunakan dua-dua ni untuk selesaikan, untuk buat persamaan supaya kamu dapat sama macam ni. Lepas tu you boleh tekan kalkulator lah. Bila sampai ke sini you akan dapat negatif 3.059. Siap. Ini cara datang lagi. Saya akan buat lagi. Log ni saya mungkin nak pergi laju lah minggu depan. Laju sikit. So siapa yang boleh ikut. Siapa yang tak boleh ikut, saya rasa boleh ikut. Ulang kaji balik. Tengok balik. Try buat sampai sini boleh buat tak. Nanti kita belajar macam mana kita nak tukar. Mungkin kita kena dah buat soalan log panjang-panjang dah. Yang bahagian susah tu yang orang tanya tu. Okay. Lepas tu kita akan tutup dengan loan. Minggu depan saya dah habiskan log punya soalan. Ada lagi 2 basic. Lepas tu buat log punya soalan panjang-panjang punya. Habiskan bab log. Bab 4. Okay. So saya stop kat sini. Saya jumpa kembali esok. Saya rasa form 2 kita belajar bab 5 kot. Bab 5 mungkin dah habis. Mungkin masuk bab 6. Bab 6 kamu akan belajar tentang volume dengan, saya tak pasti, volume dengan luas permukaan. So jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.